Jom bina website, sistem pengurusan dan dashboard interaktif sekolah. Ada 5 modul utama iaitu profil murid, result exam atau akademik, kehadiran, PAJSK atau co-curriculum dan psikometrik. Guru boleh login dan terus masukkan atau edit data murid untuk akademik, kehadiran, PAJSK dan psikometrik. Parent pun boleh login dan nampak keputusan akademik, kehadiran, co-curriculum dan psikometrik untuk anak. Data pula tak perlu key in satu-satu. Hanya isi manual dalam sistem atau terus upload Excel. Lepas upload, sistem terus analisis dan keluarkan dashboard interaktif. Kita boleh filter ikut jantina, umur, kelas, darjah, kelab, sukan, badan beruniform, bulan kehadiran, set ujian, subjek dan komponen psikometrik. Terus boleh nampak jumlah murid, pecahan murid, purata markah setiap subjek, peratus kehadiran, skor PAJSK dan skor psikometrik. Nak banding prestasi darjah 1 sampai darjah 6 pun boleh. Akademik, kehadiran, PAJSK dan psikometrik. Semuanya ada chart dan tabel perincian. Macam mana nak bina? Pertama, sediakan struktur data dalam Excel. Kedua, bina interface sistem dengan HTML, CSS dan JavaScript. Ketiga, setup database dan sistem login. Keempat, sambungkan setiap modul dengan database dan bina dashboard analitik. Akhir sekali, test dan deploy. Siap. Senang kan? Nak dapatkan sistem ni? Klik profile.